haluan dia sendiri. Tidak jujur dengan mami. Aku tak ada duit. Memang aku tak pernah ada duit untuk sekolahkan anak. Kalau susah macam mana pun kita, anak nombor satu. Tak boleh dipisahkan. Betul. Orang tengok di mata orang, kami tak boleh pisah. Pasal Betul. Di mana ada Didi, di situ ada Enok juga kan. So apa-apa hal kan kita berdua jadi best friend. Adik kakak kita kongsi duduk. Ke Dia pun mana-mana. duduk dekat-dekat. So dia pun minat menjaga. So mami pun masa tu ada apa, cubalah bantu dia apa yang boleh yang ni. Sampailah kita orang jadi macam tak boleh dipisahkan. Betul. Orang tengok di mata orang, kami tak boleh pisah. Pasal Betul. Di mana ada Didi, di situ ada Enok juga kan. Pasal Betul. dia tak ada, parents dah tak ada. Mak bapak dah tak ada. So hanya anak-anak saja. So macam mami ada orang yang mungkin Tuhan tu jumpakan aku dengan dia, temukan dia dengan aku untuk bagikan satu semangat yang apa aku alami sebelum ni. Mana aku dah alami sebelum ni, jatuh bangun apa semua. So aku nak bagi semangat tu kepada dia. So alhamdulillah masa mami bersama dengan dia, dia bawa semangat tu. Mami cakap jangan putus asa, buat apa benda kita buat ni semua Allah aturan dia. So dia buat sampailah kita orang ni tak ada masalah langsung. Dia follow je apa benda yang mami ni. So kadang dia jadi pengacara mami, kadang dia buat. So sampailah ke tahap yang satu tahap yang dia sudah ingin pergi ke satu level di mana dia nak haluan dia sendiri. I see. Okay? Dia ke haluan dia sendiri dan dia sudah cuba tidak jujur dengan mami. Faham Macam mami, aku dah cakap dengan dia priority, walaupun susah macam mana pun kita anak nombor satu. Betul. Okay? Pelajaran anak. Tak kisahlah kita tak ada duit. Aku tak ada duit. Memang aku tak pernah ada duit untuk sekolahkan anak. Tapi anak-anak aku sekarang semua dah tahap, semua dah ada dia punya ijazah. Allah. So when mami dah kongsikan benda tu, ada satu masa tu yang dia dah jadi macam aku dah habis dah beri sepenuhnya jiwa dan raga aku pada kau. Tapi aku ni ditipu. Tipu macam mana? Mana tipu bukan kata bukan ditipu, kejujuran tu tak ada. Contohlah, dia duduk belakang rumah mami je. Mami cakap, anak kau sekolah ke tidak? Oh dah sekolah kat Bukit. Dia pun dah sekolah. Rupanya dia tak sekolah, anak dia tak pergi sekolah. Mami dah tahu kemudian. So, tiba sekali tu dia hilang lama. Dia kata dia menjaga mak angkat dia ke mak saudara dia dekat hospital. Seminggu dia hilang. Kita kontak dia tak dapat semua. Dia kata dia jaga dekat ni tak boleh nak kontak. Pun dia tipu. Rupa-rupanya. Mami cakap kenapa mesti nak tipu mami? Cakap, kau tak pernah tipu aku.